dalam tahun lepas dan 2 tahun lepas, telco ni, dia telco tumpang lain Celcom. Dia punya plan boleh tahan masa tu. Memang berbaloi untuk kita dapatkan. Dan dia prepaid, dia pun ada point-point boleh claim. Tapi sekarang ni macam mana? Kita fokus kepada satu plan dia yang masih ada sekarang, masih boleh dilanggan. Plan apa tu? Check it out. Okey, kalau korang cek balik plan internet korang, mungkin korang tak perasan plan internet yang korang guna tu mahal. Jadi boleh roger-roger WhatsApp saya. Kita ada plan macam-macam plan. 1000 gig, 800 gig, 400 gig, ikut bajet yang korang ada. Dan nilaikan balik dengan plan yang korang guna. Kod-kod yang saya tunjuk tu lagi murah berganda daripada apa yang korang guna. Bolehlah tukar, boleh kekal nombor lama. Okey, ini dia plan Epic 50 daripada TuneTalk. So, TuneTalk ni merupakan satu telco yang guna layan Celcom, tumpang layan Celcom, dan plan dia semua plan adalah plan prepaid. Dia tak ada postpaid, dan plan paling mahal dia memang RM50. So ini dia Epic 50. Epic 50 ni masih dikeluarkan, dia cukup gempak lah masa tu Ramai gila cari SIM card ni. Dah lah prepaid, lepas tu data dia besar pula. Tapi dia tak cukup gempak dengan kelajuan dia. Dia bagi data besar, tapi daripada segi sekatan kelajuan ada. Tapi kali ni dia lebih baik. So Epic 50 plus RM50 lah masuk dia, dengan data sebesar 350 gig. Adakah murah gila? Jumlah data dengan harga biasa-biasa, murah, boleh layan, boleh pakai lagi. Dia bukan murah gila-gila. Kemudian daripada segi keterangan, korang boleh tengok tu dengan uncapped speed for 4G, 5G. So uncapped speed memberi maksud dia bagi data 4G dan 5G tanpa sekatan kelajuan. So 350 gig ni dia tak pecah 4G, tak pecah 5G. Dekat mana korang duduk, dekat 4G atau dekat 5G, itulah 350 gig yang korang akan gunakan. Dan speed dia tiada sekatan kelajuan. Kalau jumpa 4G bolehlah capai bawah 300 Mbps, tapi kalau jumpa 5G bolehlah capai 1000 Mbps, bergantung kepada kedudukan korang gunakan SIM card tu. Unlimited call with hotspot. Ini keterangan yang sangat pelik. Kenapa hotspot tu digabungkan dengan ayat unlimited call? Macam tak kena. Okey, tapi dia memberi maksud unlimited call ni free call lah untuk semua rangkaian. Dan unlimited hotspot ni maksudnya data 350 gig yang dinamakan korang boleh hotspot dalam handphone, korang boleh hotspot faham Dia tak ada 1 gig, 2 gig, 350 gig tu boleh habiskan terus. Dan bila dia cakap boleh hotspot, dia boleh masuk modem. Dan bila dah cakap boleh masuk modem, dia bebas daripada trik-trik ataupun hack-hack yang berlaku dekat dalam modem yang popular kita panggil mod, modified modem ataupun modem mode. Tak perlu. Apa modem yang korang jumpa dekat luar sana, standard ke, modified ke, janji dia support line Celcom, SIM card ni plug and play, boleh terus guna. Lepas tu dia ada exclusive game dan full drama access. Benda ni korang kena bedah sendirilah, sebab saya biasanya side-side offer yang macam ni saya tak cerita secara detail lah. Tapi macam benda ni bagus tak untuk korang? Mungkin korang berminat jenis suka claim point. Setiap kali top up korang dapat point, boleh claim macam-macam offer yang dia bagi, boleh check dekat website secara detail. Okey, lepas tu TuneTalk daripada dulu sampai sekarang memang amalkan accident. Bukan dia suruh accident, tapi dia bagi insurans personal accident, PA takaful. Okey, sebanyak 50,000. Dan jangan mudah orang kata berharap sangat dengan insurans tu lah. Sebab insurans dia nampak macam bagus, tapi dia penuh dengan tricks. Dia tak boleh macam ni, dia tak boleh accident macam ni, tak boleh macam ni, tak boleh macam ni. So benda tu tak mungkin saya nak ceritakan dalam video ni. Korang cek dekat website, baca secara detail term and condition berkaitan dengan personal accident insurance. Lepas tu ada free Food Panda Pro subscription. Siapa-siapa yang sebelum ni mengamalkan subscription untuk Panda apps Food Panda, korang boleh dapat percuma subscription tu. Okay, cuma saya tak akan cerita lebih lanjut pasal Food Panda Pro ni, sebab saya langsung tak pernah guna. Food Panda ni pernah lah beli-beli makanan ke apa, tapi tak pernah terfikir pula Panda Pro ni apa ada dekat dalam, langsung tak pernah guna. Dia cakap unlimited free delivery and member deal. Agak menarik juga, unlimited free delivery. Maksudnya bila dia hantar makanan, korang tak perlu bayar delivery charge. Betul ke? Itu ke yang dimaksudkan? So korang boleh tengok dekat website. Kalau ada yang dah guna, korang dah dapat perks ni, cuba kongsi dekat ruangan komen. Secara keseluruhan, dia cukup just nice murah. Spek dia bagus dengan hotspot dengan unlimited call, boleh masuk modem. Harga dia RM50. Dan yang bagusnya dia prepaid. Orang tak takut prepaid. Bila dengar postpaid je, bil orang takut. Tapi prepaid orang tak takut. Bila-bila masa korang nak beli, bila-bila masa korang nak buang SIM card tu, dia dah tak jadi masalah. Dia tak susah, dia tak leceh. Dan ini Epic 50 Plus ni plan paling mahal dalam TuneTalk. So jangan cari lagi mahal, memang tak ada lah. Untuk siapa yang pakai plan ni, saya boleh cakap okey, masih dalam kategori berbaloi.
Tapi kalau nak lagi murah ada. Tapi mungkin korang jenis yang suka side offer macam Foodpanda, insurans, lepas tu full drama access dengan TuneTalk Point ni apa semua kan. So dia tak jadi satu pembaziran. Dia boleh kita cakap berbaloi lah kalau korang memang minat side offer tu. Kalau korang nak SIM card ni, saya masih ada jual lagi SIM card TuneTalk ni. Boleh Roger. WhatsApp saya dekat ruangan description. Kalau berminat, Roger beli, boleh daftar. Boleh daftar nombor baru, boleh kekal nombor lama. Dan kepada siapa yang dah guna plan ni, korang boleh share sikit dekat ruangan komen tentang side offer dia. Macam full drama ni, macam Foodpanda Pro ni, konsep kerja dia tu macam mana. Cuba komen dekat bawah, sama-sama kita boleh tengok. Consider to subscribe lah kalau suka, share kalau berguna. See you guys on my next video. Bye.